Untuk parking, korang boleh parking kat sini. Korang parking kat sini banyak Okey, dengan naik basikal ni, hari ni kita pergi kat jejak sisiran Putrajaya. Ni dia. Okey, pastikan ke sini. Jom. Okay, kita kat bangunan JPA. Bila korang kayuh kat belakang tu, kat checkpoint mana? Ni dia. Jom. Checkpoint. Ni dia. Laluan 2. Okay. Apa-apa pun korang kena pergi Putrajaya untuk menikmati pemandangan yang menarik. Dan pemandangan yang sangat-sangat ni lah menakjubkan. Korang boleh release tension. Apa-apa korang ke sini. Korang ke sini untuk korang riliskan, lepaskan segalanya. Okey, ciao. Jom. Okey, sekarang ni kita dah sampai kat mana? Ni bangunan KTN Ni pemandangan dia kat depan. Korang kena datang sini. Nampak dengan keindahan dia. Ramai juga yang kayu basikal berjoging apa semua. Memang ada. Okey lah. Ni kita tengok lebih dekat. Ikan apa tu? Ikan tilapia ke apa? Okey, jom. Okey, jom. Korang boleh lihat sini cantikan dia. Orang kata keindahan keindahan dia. Memang rugi lah kalau korang tak kayu basikal ataupun jogging kat Putrajaya ni. Sambil-sambil tu korang boleh lepaskan segalanya Okey. Jom. Okey kakak, kayu laju. Okey, nak dapatkan basikal ni, tekan di beg kuning. Okey, ciao. Terbaik seller. Okey, boleh makan sekali kat sini. Kakak pun ada. Banyak faedah dia. Kat sini pun korang boleh pergi.